Pahang Darul Makmur dianugerahkan dengan kekayaan sumber alam, ekonomi mesra pelaburan dan rakyat yang menjadi tunjang pembangunannya. Prestasi ekonomi Pahang pada tahun 2025 mencerminkan keyakinan dan kestabilan. Hasil negeri melepasi paras RM1 bilion impak penguruskan fiskal yang berdisiplin dan berkesan. Sehingga November tahun ini, pelaburan masuk berjumlah RM18.04 bilion, melebihi sasaran RM14.09 bilion, menzahirkan keyakinan berterusan pelabur. Pahang menunjukkan peningkatan positif dengan peningkatan jumlah guna tenaga kepada lebih 788,000 orang pada suku ketiga berbanding 768,600 orang pada tahun sebelumnya. Kadar pengangguran pula turut menurun daripada 16,700 orang pada tahun 2024 kepada 13,800 orang pada suku ketiga 2025, hasil daripada limpahan peluang pekerjaan melalui pelaburan yang rancak dan pembangunan ekonomi berterusan. Sehingga Oktober, projek laluan Rel Pantai Timur ECRL mencatat kemajuan lebih 90%, manakala Central Spine Road melebihi 66%. Kawasan perindustrian Gebeng, Pelabuhan Kuantan dan Malaysia-China Kuantan Industrial Park MCKIP berdiri sebagai teras perindustrian Pahang, menarik pelaburan bernilai tinggi, memacu pertumbuhan berimpak besar serta mencipta peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat dengan potensi luas dalam sektor pembuatan, minyak dan gas serta tenaga boleh diperbarui. Kerajaan negeri telah menyiapkan 28,771 unit rumah di seluruh Pahang melalui pelbagai skim perumahan rakyat dengan kos RM2.1 bilion, terus memastikan akses kepada kediaman yang selamat dan mampu milik seiring komitmen kesejahteraan sosial. Dalam aspek keperluan asas, RM2.6 bilion diperuntukkan bagi projek bekalan air dengan sasaran menyelesaikan 90% isu bekalan menjelang 2026. Aspirasi menjadikan Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS sebagai Universiti Al-Quran pertama negara cukup membanggakan. Menerusi Belanjawan Negeri 2026, Kerajaan Pahang mengumumkan peruntukan RM20 juta khusus untuk transformasi dan penjenamaan semula UNIPSAS. Program Pahang Lead yang memilih bakat terbaik daripada ratusan ribu pelajar di seluruh negeri melatih barisan pelapis agar bersedia menerajui negeri dan negara dalam era yang semakin mencabar. Majlis Bandaraya Kuantan menerima pengiktirafan bagi inisiatif pembangunan dan destinasi rekreasi terbaik, manakala Bilot Hills Eco Resort pula diiktiraf sebagai resort inovasi dan kreatif terbaik. Pencapaian yang menegaskan kekuatan Pahang sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa. Visi Pahang First menjadi aspirasi negeri yang membentuk perpaduan antara kaum, menyemai nilai toleransi, saling menghormati serta menanam wibawa jati diri. Pahang terus melakar kejayaan, membina kemajuan yang mampan dan mengekalkan kemakmuran serta keharmonian demi kesejahteraan rakyatnya. Kau Kuantan? Kau orang Kuala Lumpur? Saya orang Kuantan. Kau orang Bega? Saya anak Rauk. Saya orang Kuantan. Kau bangga jadi orang Pahang. Kau bangga jadi orang negeri Pahang. Dan saya bangga jadi rakyat Pahang. Kau bangga jadi anak Pahang. Saya bangga menjadi rakyat Pahang. Saya bangga menjadi rakyat Pahang. Pahang best.